Baru ni Abang Makno ada pesan dekat Pak Long. Pak Long dapat pesanan dari Abang Makno, suruh adik-adik Gen Z yang baru habis SPM tu kena janji. Kena janji dengan Abang Makno dengan Pak Long, apa dia? Kena sambung belajar. Kena sambung belajar, tak kira lah sambung belajar tu, sambung belajar apa pun tak apa. Asalkan sambung belajar sijil ke, diploma ke, ambil degree ke kan. Ya, Abang Makno dengan Pak Long dia pesan ni kepada Gen Z, wajib janji tau. Janji ambil sambung belajar. Kenapa? Sebab kita tak nak jadi macam abang-abang korang. Abang-abang korang yang banyak kecewa dalam kehidupan tu, kan? Abang-abang korang yang Gen Z yang tua tu lah, kan? Korang belum sampai tahap tu lagi kan? Korang baru habis SPM. Jadi yang baru habis SPM ni, kalau ada cita-cita, nak ambil apa? Nak ambil apa? Jangan jadi macam apa yang suka duk lepak-lepak minum air rumput tu. Janganlah macam tu kan. Kenalah bercita-cita tu tinggi sikit kan. Kita nak jadi orang terpelajar kan. Macam Mak Long katalah kan. Pak Long setuju dengan Abang Mak Long cakap tu. Kena belajar kan. Barulah jadi orang berguna kan. Masa depan kita bukannya sembang pasal duit pun kan. Kau kaya banyak mana pun tapi adab tak ada kan. Ilmu pelajaran tak ada kan. Buat apa kan. Abang Mak Long tak setuju. Ini kan pula Pak Long kan. Pak Long pun tak setuju kan. Paling teruk pun kan macam ni. Jadi petani pun tak apa. Petani pun ada ilmu juga kan. Nak jadi petani is not easy kan, senang pun tapi hasilnya lumayan juga. Nak jadi arkitek lagi bagus. Banyak masa depan yang memerlukan arkitek nanti. Tapi nak jadi petani, nak jadi peraih, banyak sangat peluang pekerjaan kat luar sana. Kalau nak cuba, nak tanya apa-apa, boleh tanya. Ya, nak jadi interior designer, boleh, tak ada masalah. Nak jadi apa? Planner, yang suka buat kerja planning, boleh. Tapi Abang Makno cakap, kena cuba juga ya, sambung belajar. Okey. Boleh ya? boleh. Adik-adik janji semua dah janji. Adik janji dah janji. Jadi kita cuba sama-sama, okey? Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Alright, bye.